Matematik tahun 1 muka surat 121. Aktiviti 2. Lengkapkan. Soalan A dekat sini kita boleh nampak. So, ianya bermula dari nombor yang besar, 4. Jadi, 4 ni, dia tolak 2 menjadi 2. Betul tak? Jadi, ianya tolak 2 lagi sekali. 2 ni, tolak 2 ni, betul tak? Menjadi kosong. Jadi, jawapannya kosong. So, soalan B, dekat sini kita boleh nampak 10 yang paling besar. Betul tak? 10. Jadi, 10 tolak berapa? Menjadi 5. Jadi, 10 tolak 5. Menjadi 5. Tinggal lagi 5. Betul tak? Jadi, tolak 5 sekali lagi. Menjadi kosong. Sebab itulah jawapan dekat sini kosong. Jadi, kita tulis dekat sini. Negatif 5. Tolak 5. Tolak 5. 10 tolak 5 sama dengan kosong. Mudah je kan nak faham? Okey, soalan C. Nombor yang paling besar adalah 8. Jadi kita tulis dekat sini 8. Jadi 8 tolak berapa? Kita akan dapat 4. 8 tolak 4. 8 tolak 4 akan dapat 4. Jadi tinggal lagi 4. Betul tak? 4 tolak berapa menjadi kosong? Dekat sini. Menjadi kosong. Jadi 4 tolak 4 menjadi kosong. Jadi jawapannya adalah tolak 4. Tolak 4 sekali lagi. Menjadi kosong. Jadi anda boleh kira 8 tolak 4 tolak 4 sama dengan kosong. Soalan D. Nombor yang paling besar dekat sini adalah 20. Jadi kita tulis dekat sini 20. Tolak berapa menjadi 10? Ni 20. Ianya menjadi 10. Mestilah tolak 10. Jadi kita tulis dekat sini tolak 10. Dan 10 ni menjadi kosong. Tolak berapa? Tolak 10 juga. Jadi kita tulis dekat sini tolak 10. Tolak 10. Jadi 20 tolak 10 sama dengan kosong. Soalan 2. Lengkapkan ayat matematik. Soalan A dekat sini. Ain ada 8 kotak air lychee. Dia beri 4 kotak kepada Chai. Baki 4 kotak lagi dia beri kepada Raj. Jadi ada 8 kotak air lychee. Jadi 4 diberi kepada Chai. Jadi kita tulis dekat sini 4. Dan baki diberi kepada Raj. 4 juga. Jadi jawapannya kosong. Jadi kita boleh kira dekat sini. 8 tolak 4 tolak 4 sama dengan kosong. Soalan B. Terdapat 15 kuih di dalam bekas. 5 kuih diisi dalam piring. 5 kuih lagi diberi kepada jiran. Dan selebihnya dibungkus. Jadi semuanya 15 dekat sini. 5 diisi dalam piring. Jadi 5 dekat sini. 5 kuih lagi diberi kepada jiran. Jadi kita tulis dekat sini 5. Dan selebihnya dibungkus. Selebihnya adalah 5. Jadi kita tulis dekat sini 5. Jadi 15 tolak 5 tolak 5 tolak 5 kita akan dapat jawapannya kosong. Dah habis kuih tu. Soalan C. Ada 40 buah kerusi. Jadi kita tulis dekat sini 40. 10 kerusi dijual pada hari Isnin. 10 kerusi dijual. Jadi tinggal lagi 30. Betul tak? 10 kerusi lagi dijual pada hari Selasa. 10 lagi telah dijual. Hari Rabu pula 10 kerusi lagi telah dijual. Dan selebihnya dijual pada hari Khamis. Jadi 10 lagi dijual pada hari Khamis. So dijual setiap hari 10. Jadi 40 tolak 10 tolak 10 tolak 10 tolak 10 kita akan dapat jawapannya kosong. Telah habis dijual. Jadi ini adalah jawapannya. Matematik tahun 1 muka surat 121.